Siapa yang bagi kau kebenaran kau masuk dalam tu, kau letak buat masuk store kau. Kau jawab. Kau jawab. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Korang tengok ni, OG Ru Contract. Bunyi macam gah. Ada ikon butter, ikon rumah, siap bagi salam lagi. Tapi tahu tak apa yang tak kena? Kontraktor yang pegang kunci Office Management Corporation dekat Panspuri Vista Perdana ini rupa-rupanya warga asing Rohingya. Ceritanya sepanjang 2 tahun lepas 2024 hingga 2025, pihak pengurusan lama bagi job renovation secara direct nego. Tiada open tender. Job buat bilik air, job reno office, semua sapu ke mereka. Isunya sekarang bila tempoh pengurusan dah tamat, puak-puak ini mula besar kepala. Dan macam kawasan sendiri pula. Bila owner tempatan datang tegur elok-elok, dia boleh jawab dengan nada berlagak. Lepas tu belah macam tu je naik motor. Dah lah bawa motor, bawa kereta, lesen pun tak ada. Kalau jadi apa-apa kemalangan dekat kawasan flat ni, siapa yang nak tanggung? Tenuh menyusahkan orang awam. Yang buat penduduk lagi geram dan tak boleh tenang. Kantoi kali kedua ni mereka masih berkeras. Tahu dah membiak sampai 3-4 keluarga beranak pinak dekat sini. Kita yang owner yang bayar unit dekat sini takkan nak tengok je. Dah lah ada dakwaan wujudnya kabel besar yang kita sendiri yang boleh atas kepentingan peribadi. Penduduk kat sini dah hilang sabar. Bayangkan 30 tahun duduk kajang. Tak pernah lagi ada warga asing yang berani kurang ajar macam bangsat hanyut ni. Bila owner tanya siapa bagi kuasa, siapa bagi kunci masuk office, tahu pula dia lari benono-nono masuk blok. Benda ni tak boleh dibiarkan jadi barah. Baru kita nak merabui cari jalan pulih. Pihak berkuasa kena ambil tindakan segera sebelum keadaan jadi lebih teruk. Korang tolong share video ni ramai-ramai biar sampai ke pihak berkuasa. Ni. Buat apa, Ram? Siapa bagi kau kuasa untuk buat kerja dalam ni? Jawablah. Siapa bagi kau kuasa besar kau kat sini? Letak barang-barang kau kat sini. Kau ada apa-apa pun dengan pengurusan? Jawablah. Jawab. Kau lesen kereta pun kau tak ada. Kau jawab. Siapa bagi kuasa kau kat sini? Aku orang tempatan tau. Siapa bagi kuasa? Aku nak tanya kau, siapa kau bagi kuasa kau masuk dalam office ni? Aku owner kat sini. Aku berhak tanya kau. Kau jawab. Dengan lesen tak ada motor, ada kereta. Kau jawab, siapa yang bagi kuasa kau? Siapa yang bagi kunci? Kau jawab dengan aku. Siapa yang bagi kau kunci masuk dalam office? Dalam kawasan office. Kau jawab. Kenapa tak nak jawab? Bukan you punya kereta, tapi kau bawa. Kalau kau langgar orang ni dengan motor kau pun semua. Lepas tu aku tanya kau, siapa yang bagi kunci ni? Kau nak jawab? Tolong note orang macam ni. Jawab. Aku nak jawapan. Kau lesen pun kau tak ada. Lepas tu kau masuk dalam office tu. Siapa kuasa kau? Bila aku tanya kau lari pula. Aku dah lama berhati kau tau. Kau jawab. Aku nak jawapan. Siapa yang bagi kau kebenaran kau masuk dalam tu, kau letak buat masuk store kau. Kau jawab. Kau jawab. Kenapa bang? Kau jawab. Aku nak kau jawapan. Siapa yang bagi kuasa kat kau? Tadi aku boleh buat aduan ni. Tak, aku tanya kau. Siapa yang bagi kuasa kau untuk masuk dalam tu? Kan tadi aku dah tegur kan? Aku tanya kau. Tolong aku nak tahu jawapan dia. Aku nampak lagi sekali kau masuk dalam tu, aku tahu kau clearkan barang kau dalam tu. Aku owner kat sini. Kau dengan lesen tak ada apa semua. Bukan kau punya, apa dapat kau bawa? Ni dekat Vista Belanda Satu guna budak orang Rohingya ni. Lari dia. Tolong Segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal.